Cara cari entry for new buy. Okey, hari ni kita tengok dekat Euro US dollar dekat M30. Satu candlestick merah ataupun hijau ni adalah 30 minit pergerakan harga. Kita tengok ada satu trend penurunan. Lepas tu bila kita set moving average dekat Euro US dollar ni period 20, line biru ni kita akan nampak ada satu breakout dekat area sini dan dia buat satu high. Okey, kita mark dulu puncak dia dekat level sini. Lepas tu dia buat satu lagi pullback lepas dia breakout. So ni adalah entry korang yang paling perfect untuk korang entry lah. So price tu dah gerak ke atas. Ni kita boleh katakan adalah wave kedua. Ni adalah wave pertama yang kami mark ni. Lepas tu price tu naik semula ke atas. Ni boleh kategorikan sebagai wave kedua. Ni adalah previous high dan price tu sekarang tengah buat satu lagi retracement. Dan area entry korang boleh set antara sekarang sehingga lebih kurang level previous low sebelum ni. So ni adalah area entry korang boleh target untuk buy. Okey, price tu boleh naik lagi tinggi daripada previous high sini. Macam biasa set stop loss sama ada dekat luar zone previous low ataupun di tengah-tengah antara area entry dan juga previous low dekat sini. Kalau korang nak lagi selamat, letak dekat previous low korang punya stop loss dan take profit korang letak lagi tinggi daripada previous high. So setup sama saja. Hari Rabu kami buat sedikit analisis dan share ke korang lah. So boleh start untuk yang baru buka account trading, boleh mula dengan 0.01 lot size. Jangan buka banyak-banyak, yang penting korang trade banyak kali dan korang ambil profit average trade korang. So jangan buka lot size besar tapi satu trade saja. Pelbagaikan trade korang supaya lebih selamat dan rendah risiko. So kalau korang nak belajar lebih lanjut, boleh chat kami direct message di TikTok, Telegram, Instagram dan juga YouTube. Chat di TikTok dan Instagram untuk dapat free coaching saja. Kami akan ajar korang for free. Kami akan cuba reply semua message korang. Kalau nak tahu signal pada Isnin, Rabu dan Jumaat, kami akan share video dekat Telegram Prof Duit. Tekan link dekat bio untuk korang tahu lebih lanjut pasal semua link-link social media kami. Jumpa lagi.